Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Abah. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan diberikan rezeki. Amin. Pagi ni Tok Abah dengan Tok Mak nak masak apa, Mai? Udang masak lemak cili api boncis. Udang masak lemak cili api boncis. Oh, ni dia. Campur kacang boncis ni. Ya. Masak lemak. Bahan dia tak banyak. Sebiji bawang besar, 3 biji bawang putih, sedikit kunyit hidup, jadi cili merah dengan hijau kampung ni Tok Mak campur. Tengoklah baru nak pedas tak pedas. Pedas lebih, tak nak pedas kurangkan. Sedikit daun kunyit dan 2 batang serai. Sayur boncis ni dipotong macam ni lah, serong-serong, dan juga udang. Sekotak ni apa, santan kara ni. Itu saja. Ni udang ni Tok Mak belum siang lagi ni. Masih ada misai ni, fresh lagi. Nanti kita tengok kesudahan. Okey sahabat-sahabat, jom kita masak. Okey, ni Tok Mak dah mulai nak masak. Kita masukkan dalam kuali. Oi, lada yang kita blender tadi tu, bawang, kunyit. Sebelum dia masak sekejap, kita masukkan serai. Serai ni halus, jadi Tok Mak letak 2 batang. Masukkan daun kunyit juga. Apa, Mak? Masak. Masak apa? Masak udang, masak lemak cili api, taruh kacang boncis. Udang, masak lemak cili api, campur kacang boncis. Abang makan tak? Abang makan tak makan? Habis abang makan luar apa? Kecap. Nanti Abang masakkan sayur abang. Okey. Okey, ni kita masukkan apa? Serai. Masakkan sekejap ladu. Okey, kita meregak. Dengan bau lada tu, kita masukkan air. Kita masukkan sikit ni. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Dia mendidih ni. Tok Mak letakkan dulu dalam sikit. Sibukkan. Masukkan kacang. Tok Abang boleh tutup sikit. Kacang. Ini kacang boncis untuk mencari iris tadi tu. Kita tuangkan santan. Tadi Tok Mak lupa nak cakap dengan sahabat-sahabat anak-anak. Tok Mak letak sekeping apa? Asam keping. Asam keping. Keping dia rasa masam dulu, sedap dulu. Tak banyak, masak lemak ni tak payah rasa masam-masam. Dia rasa masa lemak dia tu. Macam lemak sedap. Sini je satu. Masukkan ni. Tok Bapa tuangkan air dalam tempat kotak kawan tu senang. Letak gula sedikit. Okey. Masak lemak. Jadi dia rasa lemak-lemak. Kita tengok kacang tu empuk, nanti kita masukkan udang.
Udang tak lama. Dia tak lama tak. Ya. Dia apa? Lebih masakan saya keras dan sedap. Ini lah tu apa? Kita masukkan ini. Masukkan udang. Okey. Kita habiskan santan tadi tu. Ya. Ya. Banyak lagi pekat-pekat itu. Tak jaga. Oh. Ni namanya nasi panas tak apa. Push. Sambal belacan. Nambah ni. Dapat ikan kering, ikan kering tembung. Baba ni dia pandai je mana-mana makan dia punya resepi dia makan tu kan. Ikan kering. Sambal belacan biasa tu. Sambal belacan lada, belacan dengan tu cukup. Tumbuk-tumbuk dapat ikan kering. Macam gini pun dah sedap tak Baba? Sedap. Kita tunggu dia. Nanti kita Tegak. okey. Dah siap masaknya. Nanti kita hidangkan. Okey sahabat-sahabat. Udang masak lemak cili api campur kacang boncit. Okay, sahabat, nanti kita hidangkan. Okay, sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan pagi ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Udang masak lemak cili api campur boncit. Okey, udang masak Kacang lemak, boncit. cili api campur kacang boncit. Sahabat-sahabat, jom kita makan. Nasi panas-panas. Selamat makan semua. Assalamualaikum. Ni